Korang nampak ni? Kat area bawah ni. Ni. Habis ni semua minyak ni, semua kat sini. Alamak, ada kereta. Banjir kat sini weh. Hello beauty. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan ke? Astaghfirullahaladzim. Sebaik rintik je. Letup-letup. Okay, hi guys, apa khabar semua? Hari ni hujan pula bila balik kerja. So anyway, sekarang ni aku tengah pakai helmet baru tu, helmet Zeus ZS813. Sebenarnya aku buat vlog ni bukannya mainly sebab pasal helmet ni tau. Sebab pagi tadi aku perasan aku punya motor dia macam power loss jugalah. Dia kurang power lah. Contohnya aku nak top speed kan, kalau tidak senang kan sampai gear 5 dah sampai dah. Ni merana nak sampai. So bila sampai tempat kerja tadi, aku ada check juga tengok apa problem ni kan. Macam aku tengok ada leaking daripada head tu dengan daripada tempat sprocket aku, and dia keluar through sampai ke arah gear lever bawah tu kan, pedal shift tu. So aku agak takut juga sebenarnya dengan keadaan motor ni. Sebenarnya aku agak takut juga dengan keadaan motor ni sekarang. Dia macam lost power gila-gila. Aku rasa memang sebab leaking tu lah. Aku check takat minyak aku pun, minyak hitam tu pun dah, minyak hitam pun dah hilang lah. Macam aduh, mesti kes gasket bocor kan. Weh, sejuk lah. Jalan licin, so kena hati-hati. Sebenarnya benda ni dah macam, aku rasa dah macam seminggu dah kot. Aku rasa macam lost power. Lepas tu aku tengok macam apa salah dekat kebuk yang bawah enjin tu. Cuci kepuk yang dekat bawah enjin tu, dia macam ada minyak kan. Kalau aku tengok minyak rantai ke ni? Macam tak pula, sebab ada banyak batu melekat tau. Jagi kat depan kan aku tunjuk korang. Takkan motor ni datang bulan pula kan. Relax bang, yang guna sekarang bang. Lost power gila-gila. Okay, kita berhenti je kat sini. Berhenti je kat sini, kita tengok jap. Nak tergulik. Jangan ada kereta lalu dah. Okay. Basah. So korang nampak ni kat area bawah ni. Ni. Habis ni semua minyak ni, semua kat sini. Alamak, ada kereta. Bapak laju weh. So minyak dia semua dekat sini habis lah.
Sini. Atas ni aku pun macam habis lah dia kena dekat kasut-kasut semua. Leaking sini dengan atas head ni, tak silap aku. Aku ada tengok tadi. Ni bawah ni habis lah. Aduh hai. Okay lah, gerak je dulu. Okay, so dekat situ lah aku rasa leakingnya. Aku ada tanya-tanya kat member aku. Dia cakap kemungkinan gasket lah. Aduh hai. So kalau korang pernah alami, siapa-siapa yang pakai KTM lah, kalau boleh diagnose dengan apa benda yang aku tunjuk tadi tu kan, dia leaking kat bawah tu, minyak hitam. Minyak hitam ada kat situ. Lepas tu aku punya engine power loss, aku rasa dalam 70 to 80% lah kurang power. Tak, power tu 70 to 80% saja, bukan 100%. Gitulah. Lagi satu, bila aku nak tukar gear kan, gila, keras gila weh. Aduh, sakit kaki aku. Kan aku pakai cone shifter kat motor ni kan. Dia tak smooth lah. Masa aku full pasang cone shifter tu, smooth gila lah masa nak tukar gear. Sekarang ni agak keras. Itu pun aku rasa salah satu faktor minyak leaking tu. Minyak dah kurang kat dalam tu, nak tukar gear pun susah kan. Sebab minyak enjin motor kan ada sekali untuk enjin dengan gear kan. Aduh hai. Kalau siapa-siapa ada price list ke pernah alami benda ni, boleh komen kat bawah beritahu aku berapa harga. Aku pun nak bajet-bajet kat ni. Sebab kan kalau aku bawa pergi kedai kan, tiba-tiba macam mana cakap kan over budget kan, tak ada duit nak bayar kan. So dekat sini aku nak minta tolong dekat siapa-siapa yang tahu pasal benda ni, yang pernah alami, ataupun siapa-siapa lah yang tahu pasal benda ni lah. Senang cerita, bingung enggak aku. And at the same time, aku risau juga. Kawat takut minyak tu leak sampai ke tayar je licin. Weh, bahaya weh. Weh, Myvi bersaudara. Dua Myvi kuning, king of highway. Kalau korang pernah tengok yang video viral tu kan, Myvi dekat depan Subaru Impreza tu tengah ambil gambar meter dia, tengah ambil video meter dia 180, Myvi stay kat depan. Sebab orang cakap Myvi king of highway. Dia memang masuk. Dia memutuskan pertalian antara dua beradik ni. Astaghfirullahaladzim. Myvi baru, kau dah putuskan pertalian, kau tahu tak? Oi. Aku nak ke kanan, masalahnya tersangkut pula kat sini. Gila, lost power gila weh. Gila lah. Jadi macam tak happy pula bila bawa motor. Dia macam bila orang kau sayang sakit, macam tu lah perasaan dia. So anyway guys, itu tujuan utama aku buat video ni. Sebab aku bingung tak masa first kan. Minggu lepas lah aku bawa motor ni, lepas tu macam asal lost power gila kan. Lost power gila-gila. Dia tak ada pick up, tak ada top. Aku rasa sebab compression engine dia dah lari tau. Maybe lah, aku bukannya komen nak tahu benda tu kan, tapi aku rasa lah pada dah bocor kan kat situ. So macam aku cakap tadi, if korang ada solution, ada ke kanan, signal kanan, solution untuk problem aku ni, if lah korang tahu and korang pernah experience, ini aku ulang kali ketiga ni, tolong komen kat bawah
Kot-kot mana tahu tahu harga. Sebenarnya aku nak tahu harga nak betulkan benda tu. Jalan ni paling aku tak suka. Astaghfirullahalazim. Oh. Yo teruk ah. Ni belum lalu federal lagi kan. Lagi teruk. Okeylah guys, sampai sini video ni. Macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao. కాశ్మీర కౌగిలిస్తే ఏం చేస్తావో, నేపాళీ మంత్రమిస్తే ఏమవుతావో, కంగారు పడ్డ కన్నె శృంగ hilang power habis. Aduh hai.